في كل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akshim 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsha' ma la yashfu ahadun ghairuk. Wahai Tuhan kami, hendak dan selamatkanlah kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala keburukan. Apa yang tak boleh dilakukan oleh yang lain daripada wahai Tuhan kami. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi kamu rahman-Mu. Dan kurnialah petunjuk kepada kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Wahai Tuhan kami, sembuhkanlah orang yang sakit kalangan kami dan rahmatilah mereka yang telah meninggal dunia. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang bersama kita di Facebook page Live Ages Malaysia Al-Akhlaq Federation Society dan juga media sosial rakyat Tanjung. Dan pada malam ini iaitu Entertainment of Muslim Club EAC UiTM Pahang. Apa khabar semua? Semoga kita semua memiliki kesehatan yang baik oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan suatu isu yang menjadi topik utama seluruh dunia berkaitan COVID-19. Walaupun pandemik COVID-19 telah menular ke seluruh dunia lebih setahun, tetapi isu ini masih menjadi polemik yang sedikit sebanyak merencatkan proses membendung penularan pandemik ini. Di kesempatan ini, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh barisan harapan yang sentiasa memerah keringat dan berkorban untuk membendung penularan COVID-19 yang semakin mengganas dengan munculnya varian baru. Sebelum kita memberikan bicara wara kita pada malam ini, kami di pihak penganjur memohon bersama daripada para penonton untuk like, komen dan share live kita pada malam ini untuk kita bersama menyebarkan manfaat kepada masyarakat daripada keterangan yang diberi pada malam ini. Okay. InsyaAllah pada malam ini kita membawa suatu topik yang masih menjadi bualan dalam kalangan rakyat, khususnya warga maya, iaitu COVID-19 antara fakta dan auta. Untuk membicarakan isu ini, kami bawakan istimewa seorang panel yang berautoriti untuk memberi keterangan isu berkaitan COVID-19, iaitu Yang Berbahagia Dr. Haji Fazli Abdullah, Pakar Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga panel rujukan program pendidikan imunisasi kebangsaan serta merupakan ahli Majlis Perubatan Malaysia sesi 2019-2023. Pak Doktor,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pada Ustaz tak apa-apa clear. Oh, tak berapa clear. Suara dia Sekarang clear tak? macam okey dah suara. Dia macam putus-putus contoh. Okey dah. Oh, macam putus-putus. Okey. 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 Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih di atas respon tu. Sebelum saya serahkan kepada ahli panel kita, suka untuk saya terangkan format diskusi kita pada malam ini. Masa yang diperuntukkan kepada ahli panel kita untuk syarahannya ialah 30 minit. Kemudian diikuti 5 minit untuk pesanan penganjur. Dan seterusnya diikuti 30 minit sesi soal jawab. Kami turut alu-alukan soalan dan juga pendapat daripada para penonton di ruangan komen, dan insya-Allah sekiranya berkelapangan kita akan paparkan di skrin untuk doktor menjawab soalan yang timbul, insya-Allah. InsyaAllah di permulaan 30 minit ni kita mendengar penerangan daripada yang berbahagia Dr. Swazali Abdullah berkaitan COVID-19 dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 24 Februari 2021 yang lalu. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz yang mengurusikan forum secara maya ini pada malam ini. Terima kasih kepada semua jawatankuasa daripada AJS dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali ucapkan terima kasih di atas jemputan untuk saya terus menyampaikan beberapa maklumat terkini berkaitan dengan COVID-19 dalam negara kita dan kaedah-kaedah yang telah pun digunakan oleh pihak kerajaan untuk membendung COVID-19 ini terus merebak di dalam negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali saya lihat bahawa masyarakat Malaysia sekarang ini sudah hampir letih dengan orang panggil perjuangan ataupun battling untuk menghapuskan COVID-19 dalam negara. Kita sudah lebih daripada 18 bulan berada dalam suasana yang tidak menentu, suasana yang mencengkam setiap daripada kita. Dengan berlakunya PKP, berlakunya sekatan-sekatan jalan raya akibat daripada tidak dibenarkan rentas negeri, rentas daerah, adanya PKP dalam pelbagai bentuk, PKPP, PKPD dan seumpama dengannya. Dan kita lihat bahawa setelah 18 bulan berlalu sedemikian menyebabkan ia memberikan satu kesan yang besar kepada setiap individu kita, setiap daripada kita. Sama ada kesan itu beri kepada ekonomi dalam setiap individu ataupun keluarga dan juga dalam masyarakat dan negara. Begitu juga dengan suasana politik yang berada dalam negara kita yang kita sendiri pun sudah dapat membaca dan maklum suasana yang berlaku dalam negara kita oleh kerana ketidakstabilan itu. Begitu juga dengan impak ataupun kesan sosial dalam masyarakat yang kita lihat di dada-dada akhbar dan juga di media-media maya. Kita dapati bahawa berita-berita kematian, pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya berlaku. Kes-kes perceraian makin meningkat. Ini adalah impak yang kita terpaksa hadapi di dalam negara kita, bahkan di seluruh dunia
isu ini berlaku akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Untuk maklumat, bahawa kita sekarang ini sudah pun seluruh dunia 183 juta, hampir 184 juta kes yang positif dengan kematian hampir 4 juta, 3.98 juta. Dalam negara kita sendiri pun sudah mencecah kepada 750,000 lebih dengan kematian pun begitu ramai juga. Dan di sinilah kita di dalam Kementerian Kesihatan terutama sekali mengambil langkah-langkah yang sebaiknya dan sepatutnya untuk membendung COVID-19 ini agar tidak terus mencengkami kita, tidak terus berlaku dalam masyarakat dan akhir sekali kita keluar daripada pandemik ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelan pemulihan yang akan dilakukan oleh kerajaan buat masa ini, iaitu melalui fasa-fasa pelan pemulihan itu dengan harapan kita akan mencapai kes yang rendah di satu-satu masa, yang insya-Allah ini adalah perancangan kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi inilah perancangan yang dilakukan oleh kerajaan untuk fasa pemulihan ini dengan harapan setelah pemberian vaksinasi dalam negara kita mencapai ke tahap yang begitu bagus, kita menganggarkan sasarannya adalah 80%, insya-Allah kes akan makin menurun, COVID akan semakin hilang dan kita akan kembali kepada suasana yang normal. Kita boleh lihat berlaku di negara-negara jiran kita. Contoh yang terbaik yang kita boleh lihat negara jiran kita adalah Singapura. Mana kita lihat bahawa Singapura dengan jumlah pemberian vaksinasi melebihi untuk dos pertama sekarang ni 60.1% dan dos kedua yang fully, yang telah pun lengkap dos kedua pemberian vaksinasi sudah pun mencecah lebih pada 36%. Didapati kes di negara Singapura telah menurun dan kematian hanya sedikit, dan kes-kes yang berada di ICU juga menurun dengan cara mendadak, dan boleh dikatakan pelan yang telah dilakukan oleh kerajaan Singapura untuk mereka kembali kepada kehidupan normal dalam masa dan tempoh yang terdekat. Kalau kita lihat juga kepada beberapa buah negara yang telah pun lama menjalankan program imunisasi kebangsaan dalam negara mereka, seperti di UK, seperti di US dan beberapa buah negara yang telah pada peringkat awal bulan Disember, pada awal Disember dahulu, mereka sekarang ni alhamdulillah kita nampak bahawa kes dalam negara mereka sudah menurun, kematian sudah mencapai ada satu ketika mencecah kepada zero kematian sehari, dan beberapa tempat dalam negara mereka telah pun kembali kepada normal, sudah boleh berkumpul, siap boleh tengok bola dan sebagainya. Dan di sinilah kita mengambil pengajaran-pengajaran ini supaya kita semua, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita semua sudah letih berada dalam keadaan itu. Andai kata kita tidak berusaha bersungguh-sungguh antara kita, apa yang telah dijalankan oleh kerajaan, mungkin kita tidak akan mencapai ke tahap yang dijanjikan ataupun yang dijangkakan. Pada paling awal bermula September, kita sudah boleh melihat penurunan kes, dan bermula selepas daripada September masuk bulan 10, 11, 12, insya-Allah kita akan kembali kepada suasana yang normal dengan seadanya yang berada di sekeliling kita. Usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah salah satu daripada ikhtiar yang kita lakukan. Ia tidak lari daripada apa yang dianjurkan oleh agama Islam itu sendiri. Di mana Islam minta kepada umat Islam supaya meneruskan ikhtiar. Dan ikhtiar ini pelbagai kaedah. Dua yang penting
dalam kaedah ikhtiar ini, sahabat ada ikhtiar untuk mencegah, yang kedua adalah ikhtiar untuk merawat. Jadi di sini kita menggunakan kedua caranya, iaitu ikhtiar untuk mencegah supaya COVID-19 ini tidak terus menghantui kita, tidak terus menjangkiti masyarakat kita dengan pelbagai kaedah. Antaranya yang mungkin kalau boleh saya sebutkan di sini, antaranya kita menggunakan kaedah dipanggil FTTISS. Apa itu FTTISS? Adalah kita pertama sekali kita find, maksudnya kita cari a case melalui carian secara bersasar. Tidak semuanya kita buat ujian COVID test, tetapi secara bersasar. Dan kita cari dan kita test, kita buat uji kaji. Positif, kita akan mula trace siapakah yang boleh dijangkiti oleh individu atau indeks yang pertama tadi. So di sini kita akan trace, dan apabila kita dapati ada kes positif, kita akan isolate ataupun kaedah sekarang ni kita menggunakan quarantine, dan kita masukkan ke ward, dan kita akan menggunakan support system. Semua telah mengetahui bahawa buat masa ini adalah kaedah ataupun modaliti ataupun kaedah ikhtiar yang kita lakukan demi untuk memutuskan rantaian dan mengelakkan supaya keboleh jangkitan COVID-19 itu terus merebak dalam masyarakat. Walaupun kita pasti bahawa tidak kesemuanya 100% boleh kita itu, contohnya mungkin antara yang kita kata kaedah untuk kita kata quarantine. Mungkin ada di kalangan kita kata kalau quarantine pun ramai juga kes, ya. Tetapi ini adalah the best yang kita boleh lakukan. Kita kata kita menggunakan polisi untuk pakai face mask. Adakah 100% boleh mencegah ataupun tidak menjangkiti, kita ni tidak dijangkiti? Tidak juga. Maksudnya ini adalah ikhtiar yang kita lakukan. Seolah-olah sebagai ginilah, saya bagi contoh. Kalau kita gunakan payung semasa hujan, adakah kita jamin dan kita yakin bahawa hujan tidak akan kena kita? Mungkin kena betis, mungkin kena bahagian bawah, mungkin kita basah. Tetapi setidak-tidaknya certain persen badan kita, mungkin dalam 80, mungkin 90, mungkin 50% badan kita tidak basah. Paling-paling tidak kepala kita yang tidak basah akibat kita menggunakan kaedah ikhtiar ini. Dan di sinilah penting bagi kita untuk sama-sama membantu di dalam masyarakat untuk terus kekal dengan suasana polisi-polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu. Dan di sinilah pentingnya. Pentingnya pertama sekali adalah personal responsibility. Personal responsibility maksudnya tanggungjawab setiap individu di dalam masyarakat untuk terus patuh dengan apa yang dikemukakan oleh pihak berkuasa. Sebab kalau ikutkan kajian kita, dia ada dua perkara penting yang perlu kita jaga, betul-betul jaga. Yang pertama adalah tidak adanya pergerakan. Di mana yang kita lakukanlah, maksudnya kita buat PKP, kita adakan sekatan supaya tidak rentas negeri. Maksudnya itu paling minimal yang kita boleh lakukan adalah untuk kita tidak ada pergerakan di kalangan kita. Sebab virus COVID-19 ni dia tak bergerak sendiri, dia bergerak dengan perumahnya. Perumahnya apa? Perumahnya kita adalah manusia. Andai kata tak dapat juga kita tak dibenarkan, maksudnya kita nak bergerak juga. Kalau nak bergerak juga, maksudnya kita kena ada lagi satu personal responsibility kita, tidak ada gathering, tidak ada perkumpulan. Di mana apabila berlakunya perkumpulan ini, inilah yang akan menjadi punca kepada jangkitan ataupun merebaknya COVID-19. Kita boleh lihat sendiri beberapa contoh yang telah lalu sejak daripada Januari tahun 2020 yang lalu. Berlakunya perkumpulan yang besar sahabat-sahabat kita daripada Jemaah Tabligh. Alhamdulillah 4 bulan selesai. Berlakunya gelombang yang kedua akibat dari pilihan raya di Sabah, dan di situ meningkat sekali kes COVID dalam negara kita, dan kita boleh lihat sendiri apa yang berlaku sekarang ini. Dan kita lihat sendiri yang terbaru, iaitu
perayaan. Bukan kita nak kata kita mempersalahkan. Mungkin ada alasan-alasan tertentu rakan-rakan kita yang balik ke kampung dan sebagainya. Tapi kita boleh lihat apabila berlakunya pergerakan yang besar, mengikut maklumat yang telah dikemukakan oleh PDRM, 200,000 bergerak seluruh negara. Sebaik saja sebelum raya dan apabila lepas raya, boom, kita tengok jumlah meningkat sampai bercecah pada 9,000 dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang tidak boleh dinafikan oleh kita. Maksudnya personal responsibility itu perlu ada. Yang kedua adalah shared responsibility, iaitu tanggungjawab kita bersama. Sama-sama kita bertegur, sama-sama kita menasihati, sama-sama kita memberikan maklumat yang tepat di dalam masyarakat supaya masyarakat tidak makin keliru dan makin takut dengan suasana yang ada. Yang inilah yang kita namakan sebagai salah satu pada tagline yang kita gunakan dalam pemberian vaksin itu, iaitu lindung diri dan lindung semua. Setiap individu tidak akan selamat jika masyarakat tidak berapa endah, tak berapa hirau, tak berapa cakna sangat dengan apa yang berlaku di sekeliling. Dan masyarakat juga tidak akan selamat jika individu tidak mengambilkan peranan mereka. Dan salah satu pada keadaan ikhtiar yang saya katakan tadi, selain daripada menggunakan PKP, selain daripada face mask, selain daripada penjarakan fizikal dan pelbagai lagi yang dikemukakan oleh pihak berkuasa, salah satu lagi kaedah yang ampuh yang kita pun boleh melihat keberkesanannya di dalam beberapa buah negara adalah melalui program imunisasi kebangsaan, melalui pemberian vaksin. Yang insya-Allah mungkin kita akan bincang lanjut lepas daripada ini berkaitan dengan pemberian vaksin ini. Baik. Kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tak nak kita ini menjadi sebuah negara yang contoh yang tidak baik. Seperti mana negara-negara yang boleh kita kata mereka ni adalah contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik adalah seperti di India. Dengan kes yang begitu, boleh dikatakan 25% mortality, kematian dunia adalah daripada India. Begitu juga dengan negara-negara jiran kita dan sebagainya. Kita tak nak negara kita menjadi contoh yang tidak baik. Kita nak negara kita adalah negara contoh yang baik. Maksudnya, kalau kita tengok sekarang ini, kita dapati jumlah pemberian vaksinasi di Asia Tenggara kita adalah tertinggi. Alhamdulillah. Kita boleh melihat gitu dengan usaha yang telah dilakukan yang sedemikian itu. Yang kita tak nak, satu lagi yang berlaku sehari dua hari ini, yang ni mungkin kita tak nak, walaupun benda tu telah heboh di dalam media sosial. Atas saya ingat saya dalam TV3 dan juga dalam majalah 3 telah keluar dalam sehari dua ni berkaitan dengan ward kita sudah penuh, terutama sekali di Selangor dan kawasan-kawasan yang zon merah. Katil-katil ICU telah penuh dan ada yang terpaksa doktor-doktor yang bertugas di kecemasan dan juga di ICU terpaksa merawat pesakit bukan atas katil tetapi di lantai. Yang di sinilah kita tak nak benda tu orang akan viralkan, menyebabkan orang kata tengok Malaysia telah menjadi India yang kedua. Kita tak nak macam tu. India pada satu ketika dahulu berebut oksigen sebuah hospital yang cuma ada 7 tangki oksigen saja, nak guna beratus orang dan terpaksa berebut dan terpaksa membeli kat luar dengan harga yang mahal dan sebagainya akibat daripada serangan COVID daripada terhadap rakyat mereka. Dan ada di kalangan mereka yang sudah setelah berlaku kematian tak dapat disempurnakan proses pengebumian, terpaksa dibakar di tempat-tempat yang terbuka, dan ada yang bukan bakar tapi telah lempar ke dalam sungai. Dan kita tak nak kita seperti itulah. Dan di sinilah kita mesti mengambil peranan kita masing-masing. Seperti mana saya dah sebutkan tadi, beberapa ikhtiar yang kita lakukan. Walaupun mungkin orang kata, kita telah melakukan darurat kesihatan bermula daripada Januari 12 Januari yang lalu. Darurat kesihatan atas tujuan yang utama yang di Pertuan Agong mengisytiharkan darurat kesihatan adalah semata-mata adalah untuk melandaikan ataupun memutuskan rantaian COVID-19. Tetapi itulah seperti mana kita tahu bahawa
ini adalah tanggungjawab bukan semata-mata kerajaan, tapi tanggungjawab kita semua. Sama ada saya di frontliner, memang saya akan berterus untuk bertanggungjawab untuk mencegah dan juga merawat sekadar yang ada. Dan begitu juga masyarakat, individu dalam masyarakat perlu kita mengambil peranan ini untuk mengurangkan COVID-19 dalam negara kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita lihat kes di dalam negara kita, kita lihat bahawa sesetengah daripada pihak mengatakan bahawa kita ni sebenarnya tak perlulah terlalu orang panggil terlalu ambil serius sangat, ataupun tidak perlulah kata ginilah, dia antara argument ataupun cadangan mereka adalah dia mengatakan bahawa COVID-19 ni adalah sesama biasa. COVID-19 ni adalah ramai yang hidup, 99.6%. Dan kita lihat memang statistik kita melihat bahawa dalam negara kita kematian hanya dalam 0.4% sahaja. Berbanding di seluruh dunia kita dapati di antara 3 hingga 4%. Tetapi kita lupa. Saya yang berada di dalam frontliner ni memang saya sentiasa ingat. Tapi masyarakat, wallahu alam, mungkin setengah segelintir daripada mereka mungkin lupa bahawa kalau kita perhatikan daripada jumlah 750,000 yang telah dijangkiti, statistik mendapati bahawa kematian memang betul 0.4%. Tetapi morbidity itu adalah 20%. Ini perkataan baru juga. Apa itu morbidity? Morbidity ini adalah kita terpaksa menggunakan tenaga kita, kita terpaksa menggunakan masa kita, kita terpaksa menggunakan harta kita. Kita tu maksudnya kerajaan dan individu lah, menggunakan harta, menggunakan tenaga dan sebagainya untuk mencegah dan merawat. 20% daripada kes akan terpaksa dimasukkan ke ward. Untuk maklumat para penonton sekalian bahawa COVID-19 ni ada 5 kategori yang utama. Kategori pertama dia positif, tidak bergejala. Yang kedua positif dan bergejala ringan. Yang ketiga positif dan bergejala teruk yang memerlukan masuk ward. Masuk ward, perlukan oksigen, perlukan ubat cair darah, perlukan ubat untuk anti radang. Sebab apabila COVID masuk dalam paru-paru, dia menyebabkan radang sel paru-paru dan kita terpaksa kena bagi ubat anti radang, steroid, dan adalah beberapa jenis ubat anti radang yang mahal harganya. Dan kita terpaksa tambah katil ICU, kita terpaksa tambah lagi dia punya ventilator, alat bantu pernafasan. Begitu juga dengan tenaga doktor, tenaga nurse, tenaga pembantu perubatan, semua tenaga yang berada di ward-ward dan hospital-hospital dan dibekukan cuti. Maksudnya itu kita panggil istilah kita sebagai dia adalah bebanan kepada negara, bebanan kepada individu itu sendiri dan bebanan kepada negara yang kita kata sebagai morbidity. Itu secara ringkas. Yang sebenarnya kalau dari segi definisi yang sebenar lebih lanjut lagi lah. Tetapi itu adalah secara ringkas. Maksudnya 20% itu kita terpaksa pertama berhabis duit. Yang kedua kita menggunakan tenaga. Yang ketiga kita terpaksa menyediakan prasarana. Bahkan untuk kategori 1 dan 2 pun kita terpaksa tambah pusat-pusat kuarantin. Sehingga kan di Maib, di Selangor sana sudah pun penuh di pusat kuarantin. Maksudnya kita terpaksa membuka pusat-pusat kuarantin dalam seluruh negara dan seluruh negeri. Kita dapati bahawa setiap negeri memang diwujudkan pusat-pusat kuarantin. Dan di sini morbidity itu penting. Kerana morbidity itu pesakit yang masuk ke dalam ward, 20% itu mereka berpantang maut sebelum ajal. Walaupun kita kata ya betul mereka akan sembuh selepas pada itu dan lebih kurang dalam 0.4% daripada mereka akan na'udzubillah ada yang mati dan sebagainya. Tetapi
berpantang maut sebelum ajal itu. Tidak sudah di situ. Tetapi sekarang ni kajian mendapati sebenarnya benda telah berlaku lama, tapi setelah ramai kes yang kita lihat bahawa akan berlakunya dipanggil istilah long COVID. Apa itu maksud long COVID? Long COVID maksudnya dia punya kesan daripada jangkitan COVID. Virus sudah tidak ada, mereka sudah sembuh, tetapi masih lagi ada kesan. Sesak nafas, lenguh badan, hidung tak berbau dan sebagainya. Itu maksudnya itu menjadi satu bebanan kepada pesakit itu sendiri dan juga bebanan yang besar kepada masyarakat dan juga kerajaan. Apabila makin ramai kes, maka akan berlakulah yang sedemikian gitu. Dan di sinilah penting bagi kita untuk fahami bersama bahawa apabila kita terus menyekat rantaian ini, insya-Allah kes akan makin menurun, makin kurang dan tidak berlakulah bebanan ataupun impak yang telah pun saya sebutkan tadi. Alhamdulillah saya nampak dalam negara kita ini dia punya buat masa ni untuk hari ni saya tengok jumlah dia panggil kebolehjangkitan. Jumlah kebolehjangkitan bagi setiap negeri 2 Julai kita dapati seluruh negara adalah 1.07. Alhamdulillah 1.07, tetapi sebaik-baiknya kita nak dilayan itu kalau boleh kurang daripada 1. Kalau boleh dia 0 lah. Maksud apa? Maksudnya kalau dia contoh saya kata kalau dia 1.1 contohnya di negeri di wilayah Persekutuan Putrajaya dia 1.13. 1.1 lah saya gunakan. 1.1 maksudnya kalau 10 positif dia boleh menjangkiti kebolehjangkitannya kepada 11 orang lain lagi. Dan yang tertinggi sekarang ni untuk hari ini pada 2 Julai adalah di Pahang dengan 1.27. Dan negeri yang kurang daripada 1 adalah Negeri Sembilan, Labuan, Sabah, Sarawak, Johor, Kelantan, Terengganu, Perlis. Alhamdulillah, tahniah pada negeri-negeri ini telah berkurang. Ini adalah atas usaha sama kita semua untuk mengurangkan jumlah kebolehjangkitan ini. Usaha yang dilakukan untuk terus karantin, untuk terus membuat saringan dan untuk terus memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Kerana ini adalah beberapa modaliti ataupun indikator-indikator yang kita perlu bagi mencapai fasa pemulihan yang dirancang, yang dijadualkan oleh kerajaan dalam tempoh sekarang ini sampai ke bulan September dan juga Oktober nanti. Iaitulah penting bagi kita untuk sama-sama terus bersama dengan kerajaan untuk mematuhi apa yang telah dirancang oleh kerajaan. Saya rasa untuk peringkat yang pertama ni saya berhenti setakat itu dahulu. Saya sebab dengan ceritanya peluang diberikan untuk sesi soal jawab dan juga interaksi. Mana yang boleh saya jawab, saya tak boleh saya jawab, mungkin saya tangguh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Firdaus. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Sazali Abdullah. Sebelum tu saya nak tanya, clear tak suara saya? Ya, clear. InsyaAllah. Boleh dengar. Clear? Alhamdulillah. Tak maaf dia bila program prime time ni dia agak mencabar sikit. Dari sudut itulah capaian internet. Okay, terima kasih kepada Dr. Sazali Abdullah di atas perkongsian beliau berkaitan tentang situasi semasa COVID-19 di dalam negara kita dan juga berkaitan tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan tadi. Dan sebelum tu kami di pihak penganjur mohon untuk para penonton untuk teruskan share, like dan juga komen program kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah tadi kami cek dari sudut tontonan telah melebihi daripada 40 tontonan, menghampiri 50. Jadi teruskan kita kongsikan program kita pada malam ni untuk kita terus memberi penerangan kepada
masyarakat berkaitan tentang COVID-19 pada kali ini. Dan sekiranya para penonton ada sebarang soalan ataupun pendapat, boleh kita kongsikan di ruangan komen, dan insya-Allah sekiranya berkesempatan kita akan cuba jawab sebanyak yang mungkin soalan-soalan daripada para penonton, insya-Allah. Dan insya-Allah selepas ni kita akan teruskan dengan pesanan daripada pihak penganjur, lebih kurang 5 minit, dan seterusnya kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Okey. Terima kasih. Sekian, teruskan kepada penganjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel, Tuan Moderator yang dihormati Dr. Haji Suhaizadi Abdullah selaku ahli panel kita pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang mengikuti online pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah di atas segala nikmat kesihatan dan ruang yang telah diberikan pada kita pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan, COVID-19 ini adalah suatu fakta dan realiti yang harus kita hadapi dan lalui pada hari ini. Oleh itu, seperti mana yang dikongsikan oleh yang berbahagia panel pada malam ini, Dr. Suhaizadi, kebanyakan rakyat Malaysia ataupun rakyat di seluruh dunia ini sudah penat menghadapi situasi COVID, berhadapan dengan PKP, PKPD dan sebagainya. Kesan daripada COVID ini sangat-sangat mencabar dari segi sosialnya, dari segi pendapatan keluarganya, kehidupan seharian dan sebagainya. Jadi di atas kesan ini, di atas ujian ini, kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai salah satu daripada komuniti dalam masyarakat haruslah mengambil bahagian ruang dan peluang untuk kita sama-sama membina kembali semangat untuk memastikan kehidupan kita ini sentiasa boleh diteruskan dan ditambah baik. Jadi oleh itu tuan-tuan, puan-puan, seperti mana yang dilakukan oleh NGO lain, kami AGES Malaysia, insya-Allah kami telah dan sedang dan akan melancarkan dan melaksanakan program kebajikan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat yang terkesan. Oleh itu pada malam ini saya selaku pengurusi AGES Malaysia menyuruh kepada tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama menghulurkan sumbangan kepada kami untuk sama-sama kita membantu masyarakat yang terkesan. Jadi tuan-tuan puan-puan, sumbangan kita ini insya-Allah kami akan salurkan sebaik mungkin kepada mereka yang memerlukan. Mengikut pada video yang kami siarkan sebentar tadi, pelbagai program-program yang telah kami laksanakan, dan alhamdulillah setakat ini kami telah melaksanakan bakul makanan di peringkat yang pertama, fasa yang pertama sebelum ini, dan alhamdulillah para penerima cukup berterima kasih kepada para penerima. Dan insya-Allah kami akan meneruskan lagi usaha murni ini, dan kami mengharapkan sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan, dan semoga dengan sumbangan ini akan menambah baikkan kehidupan seharian kita dan terutama juga kepada para penerima.
Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau boleh lihat di skrin masing-masing, di situ ada barcode dan tuan-tuan puan-puan boleh keluarkan telefon bimbit masing-masing dan kami mengharapkan sumbangan daripada tuan-tuan puan-puan pada malam ini sekurang-kurangnya. Walaupun RM1 kami akan terima dan kami akan pastikan sumbangan ini sampai dan dapat membantu mereka yang terkesan insya-Allah. Jadi teruskan bersama kami program-program yang kami lakukan pada akan datang. Semoga ianya mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini. Saya serahkan kembali kepada moderator dan juga ahli panel. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bin Syed Syahrudin, merupakan Presiden Entertainment of Muslim Arts Club ataupun EAC. Jadi seperti mana kita semua tahu, zaman sekarang adalah zaman yang mana penggunaan teknologi semakin berleluasa. Maksudnya, penggunaan teknologi ini tidak sama seperti dahulu, yang mana telah juga dipakai di peringkat tadika lagi untuk menjalani PDPR online semenjak COVID-19 melanda dunia. Dan kita tahu media sosial adalah antara kegunaan utama seharian kita semua sebagai medium penyebaran maklumat. Ada info atau maklumat yang disebarkan adalah info yang betul. Ada juga pihak yang tidak bertanggungjawab menyampaikan informasi palsu. Jadi, kita sebagai mahasiswa perlulah meneliti setiap berita atau khabar yang disampaikan itu dari sudut kesahsihannya. Dan juga mahasiswa perlu membantu dalam usaha memperbaiki perspektif masyarakat dalam usaha meningkatkan peratusan kelompok imunisasi di Malaysia. Jadi pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama meminta dan berdoa kepada Allah SWT supaya kita semua diberi perlindungan. Jadi kita jaga kita patuhi SOP. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Arif, iaitu pengurus di Aegis Malaysia, di atas pesanan ini tadi, dan juga yang kedua itu adalah saudara Ikram, Presiden Entertainment of Muslim Art Club EAC daripada UiTM Pahang, yang juga merupakan rakan penganjur kita pada malam ini. Dan untuk makluman semua, program kita pada malam ini selain daripada medium Facebook Live, kita juga menggunakan YouTube daripada sahabat penganjur kita iaitu EAC. Okay. Dan insyaAllah kita akan teruskanlah dengan sesi soal jawab. No? Tak apa, clear suara? Clear tak sekarang? Suara macam robot jadi. Okey. Baru dapat. Suara macam robot. Okey, jadi saya tutuplah kamera ni. Okey. Terima kasih kepada pihak penganjur kita tadi atas pesanan mereka, iaitu yang pertama tadi adalah saudara Arif, pengerusi Aegis Malaysia, dan juga yang kedua adalah saudara Syed Ikram, iaitu Presiden Entertainment of Muslim Art Club EAC daripada UiTM Pahang, iaitu rakan penganjur kita pada malam ni. Dan untuk makluman semua, live kita pada malam ni selain daripada Facebook, kita juga ada paparkan di YouTube EAC UiTM Pahang. Okey, insyaAllah tanpa kita membuang masa lagi, kita teruskan kepada soalan-soalan daripada para penonton. Dan selain pada soalan daripada di ruangan komen, kita juga ada video yang telah dibuat oleh sahabat pengajar kita EAC, soalan daripada mahasiswa UiTM Pahang untuk beberapa soalan berkaitan tentang COVID-19. Dan mungkin kita mulakan dengan soalan daripada daripada UiTM Pahang berbentuk video, insyaAllah.
Okay, teknikal boleh terus. Wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz bin Abdul Razak, pelajar jurusan biologi, dan saya ingin bertanya, adakah betul KKM sedang memanipulasi data yang telah dipersembahkan kepada umum? Sekian, terima kasih. Okay, terus jawab atau nak kumpul dulu? Terus jawab Jawab terus lah. Takut dah ingat. Okay, bagus. Okay. Terima kasih kepada AEC Pahang AEC Pahang yang bertanya berkaitan dengan data yang dikemukakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di antara yang dituduh, saya perkataan tuduh lah, adalah manipulasi. Itu adalah saya menganggap ia adalah satu tuduhan yang berat, satu tuduhan yang tidak betul dan tidak benar. Kenapa saya berkata demikian? Kita di Kementerian Kesihatan mempunyai beberapa rangkaian. Yang data yang disebutkan di sini mungkinlah saya rasa merujuk kepada kes PCR positif atau tidak, kes kematian dan seumpama dengannya. Kita di Kementerian Kesihatan, apabila kita buat membuat saringan PCR contohnya, PCR dilakukan di setiap lokaliti yang ditentukan oleh pejabat-pejabat kesihatan di klinik-klinik kesihatan. Contohnya klinik kesihatan saya buat. Setiap hari boleh katakanlah 10, 15, berdasarkan kepada permintaan dan juga berdasarkan kepada targeted sasar, kumpulan sasar yang diperlukan. Dan hasil daripada buat test itu kita akan submit, kita akan hantar kepada negeri. Negeri dia akan hantar ke data yang berpusat di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi di sinilah kita boleh melihat bahawa kes-kes itu dinyatakan oleh Tan Sri Datuk Seri DG melalui sama ada pukul 12.30 ataupun pukul 5.30, bergantung kepada mana satu yang tercepat yang dikemukakan oleh Tan Sri DG. Baik. Cuma mungkin di kalangan kita mungkin tidak faham dari segi flow ini. Sebab untuk PCR kita memerlukan masa 72 jam. 72 jam. Ada sebab kita menghantar kepada beberapa makmal. Seingat saya lebih pada 60 makmal seluruh negara, termasuk yang swasta. Jadi ada setengah makmal yang dia keluar cepat sikit, tapi tidak cepat daripada 48 jam. Masuk dalam tempoh 48 hingga 72 jam, dan ada yang melebihi 72 jam. Dan ada di antara tes yang kita lakukan itu, dia panggil kita istilahkan sebagai equivalent. Kita tak pasti sama ada dia betul positif ataupun negatif, sebab dia tengah-tengah. Di sini kita memerlukan amplification lah. Kita memerlukan PCR itu, kita perlu amplifykan lagi supaya betul-betul ia dipastikan sama ada ia betul positif ataupun negatif. Dari sinilah mungkin kalau kita tengok jumlah tersebut, di antara jumlah tersebut kita dapati bahawa mungkin antaranya dia kata antara contohnya kita buat dalam 120 ribu test sehari. Tetapi yang dinyatakan mungkin dalam 110 macam tu. Sebab ada di antaranya yang masih lagi pending. Pending maksudnya tidak dikeluarkan secara tepat, definitif, memerlukan amplification. Memerlukan kita amplify dia punya kaedah itu. Ini kaedah dalam makmal memang biasa dibuat lah. Sama ada kita nak memastikan bahawa ia betul positif ataupun negatif. Yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat kepada, ni dipanggil teknikal dalam makmal, teknikal dalam makmal. Kita melihat kepada RT. RT itu maksudnya dipanggil bukan RT, CT, cycle time. Cycle time. Yang nak menentu sama ada dia positif, betul positif, tetapi kita kena lihat sama ada positif itu boleh menyebabkan infektif ataupun tidak. Dulu sebab itulah perlu diingat bahawa para penonton sekalian bahawa kita perlu tahu dan kita perlu faham bahawa COVID-19 ini adalah benda yang baru.
benda yang baru. Dan kita sendiri pun belajar sesuatu yang baru setiap hari. Kalau dulu kita mengatakan bahawa 14 hari itu adalah tempoh infectivity yang menyebabkan kita kata kita terpaksa karantin sampai ke 14 hari. Tapi hasil daripada pelaporan, hasil daripada kajian-kajian yang didapati bahawa selepas daripada tempoh 10 hari, walaupun positif, dia punya CT value dia sudah melepasi daripada tahap yang tertentu lebih pada 28, dia kira sebagai dia positif tetapi tidak infektif. Yang ni kalau saya sebut lebih lanjut, maksudnya ia melibatkan lebih pada teknikal. Tetapi secara umumnya, inilah yang kita kena beritahu bahawa kalau dia positif tapi tidak infektif, dan bagaimana bagi kita untuk memastikan bahawa ianya kita nak isytihar bahawa ni positif ke negatif dan sebagainya. Begitu juga kes-kes kematian akibat daripada COVID. Kalau melebihi daripada 28 hari, dah lebih 28 hari, kita tidak isytiharkan sebagai kes mati akibat COVID. Tetapi dia mati dengan COVID. Ini istilah-istilah yang digunakan. Dia technicality kadang-kadang menyebabkan masyarakat tak faham dan keliru, dan ada di kalangan golongan-golongan tertentu yang cuba mengelirukan konsep ini. Yang inilah menyebabkan masyarakat tidak faham dan akhir sekali bertelagah sesama sendiri yang cuba mengutarakan konsep-konsep itu pun bukan perubatan pun. Mereka pun tak berapa, tidak terlibat pun dalam kajian, tidak terlibat pun dalam flow penghantaran statistik dan sebagainya. Itu masalah bagi kita. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan itu adalah penuh dengan tanggungjawab dan amanah. Kita hantar mengikut cara di klinik, kita hantar ke negeri, dan negeri akan menghantarnya ke bilik gerakan COVID kebangsaan, dan di sanalah dinilai yang seperti mana yang telah diisytiharkan oleh Tan Sri Datuk Seri DG tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Soalan saya, benarkah pengambilan vaksin menyumbang risiko pembekuan sumbatan darah bagi golongan berisiko pada saluran darah? Dari Ahmad Julai. Okey, terima kasih kepada Ahmad Julaibib. Isu berkaitan dengan blood clot, ia bermula apabila kajian secara imperatif yang telah dilakukan ke atas vaksin AstraZeneca. Seingat saya pada pertengahan Mac yang lalu. Setelah pemberian AstraZeneca lebih kurang dalam ratusan ribu dalam 139 buah negara, didapati bahawa kes ataupun insiden blood clot meningkat sedikit. Contohnya kalau di US, daripada 30 juta dos yang telah diberi, didapati bahawa kes berlaku akibat blood clot lebih kurang dalam 33 orang. Jadi nampak sedikit tinggi. Dan di sinilah kebanyakan negara pada masa tersebut telah hold, maksudnya menangguhkan. Dan majoriti di kalangan yang berlakunya kematian akibat blood clot itu adalah golongan yang muda, 30 ke bawah. Dan di sinilah setiap negara dan di peringkat dunia sendiri di bawah FDA dan juga CDC menilai kembali punya pelaporan itu, postmortem dilakukan, siasatan dilakukan. Pada masa tersebut di hold lebih kurang dalam 2 minggu, seingat saya, di hold untuk dinilai balik sama ada ia betul atau tidak. Dan didapati, saya ambil beberapa quote daripada badan berautoriti seperti European Medical Agency, antara yang saya kata lebih nampak tinggi dia punya nilaian. Autoriti dia mengatakan bahawa ia adalah rare cases, maksudnya sesuatu yang jarang berlaku, dan dia punya kemungkinan untuk berlaku adalah tipis. Tetapi kes telah dicatat. Dia dimasukkan dalam kes yang rare. Maksudnya ia berlaku betul, tetapi ia adalah sesuatu kes yang rare. Dan kalau kita boleh lihat, ini perbandingan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa isu berkaitan dengan blood clot ini bukan semata-mata berlaku pada vaksin AstraZeneca,
Tetapi kalau kita lihat orang hisap rokok sendiri, dia resiko untuk dapat blood clot beratus-ratus kali ganda berbanding dengan AstraZeneca. Bagi orang yang perempuan yang ambil pil perancang, beratus-ratus kali ganda juga boleh dia punya risiko untuk dapat blood clot. Maksudnya kita menerima as if, menerima sedemikian dengan kita melihat bahawa apa yang dikod yang paling penting oleh European Medical Agency itu adalah benefit outweigh dia punya risk. Manfaat terlalu jauh manfaatnya daripada risiko yang terlalu rare ini. Saya ambil contoh ginilah. Contohnya, saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh kalau orang pakai mask bagi perempuan, dia punya risiko untuk dapat kesan allergic reaction, anaphylaxis ataupun allergic reaction antara 15 hingga 20%. Tinggi tu. 15 hingga 20%. Maksudnya bagi siapa yang nak beli mask, tak benar sabar bagi tuan pekedai yang jual mask. Mask bukan mask ni Mask ni kat antai ni takut tukar. Mask. Takkanlah nak letak dekat dengan pintu kedai dia kata okey, jika anda beli mask ni risiko untuk mendapatkan alahan yang teruk sekian. Lebih kurang dalam 15 hingga 20%. Jadi tak benar sabar macam tu. Sebab dia berlaku tapi rare. Rare tu maksudnya rare tu bahasa Inggeris Kuala Berang. Maksudnya dia jarang berlaku. Dan kalau kita lihat dalam negara kita, setelah daripada pemberian itu, kita dapati buat masa ini tidak ada pun lagi kes kematian akibat daripada blood clot, akibat daripada vaksin. Bahkan negara-negara jiran kita yang telah menggunakan vaksin secara keseluruhannya dan termasuk juga yang dicatatkan oleh AstraZeneca, saya dapati bahawa tidak ada pun laporan yang dikemukakan di Singapura sama ada di negara-negara yang lain yang telah menggunakan vaksin tersebut. Ini adalah kita panggil sebagai kita nak menimbangi di antara dua risiko. Di dalam agama kita sendiri pun kita sebenarnya kita kena menilai di antara dua risiko. Sama ada risiko itu kuat, risiko itu teruk ataupun risiko yang ringan. Risiko yang teruk adalah kalaulah kita dijangkiti oleh COVID-19, risiko kita 20% daripada kita kemungkinan besar akan masuk ke ward, akan menggunakan oksigen. Walaupun mungkin mati 0.4%, tetapi risiko dia adalah lebih tinggi dengan badannya seperti mana yang saya telah terangkan pada pusingan yang pertama tadi, berbanding dengan risiko yang sikit. Walaupun kita tak nafikan bahawa adanya kesan-kesan sampingan seperti yang dinyatakan itu ia adalah yang sedikit. Dan di sinilah kita mesti mengambil perimbangan ini. Dalam agama kita mesti menolak mana satu yang lebih mudarat, mana satu yang perlu kita ambil yang lebih bermanfaat di dalam masyarakat kita. Tapi orang tuduh kita pula, doktor tidak nilai ke dengan satu nyawa mati mungkin akibat daripada blood clot? Tidak demikian. Ini adalah ikhtiar kita. Berbanding kalau kita tengok kematian akibat daripada COVID dalam negara kita sudah pun bercecah 7,000 lebih. Takkan kita tak nak tengok itu lebih besar mudaratnya daripada yang ini sedikit yang sekarang ini kita tak dapat pun lagi melihat bahawa berlakunya kematian akibat daripada pemberian vaksin itu. Walaupun dia punya risk mungkin ada. Allah. Nama saya Siti Nur Zahira binti Ridwan. Saya dari Diploma Pengurusan Ladang. Saya ingin bertanya satu soalan, iaitu di manakah keberkesanan PKP 3.0? Kerana kita dapat melihat hampir sebulan PKP tapi kes masih konsisten 4,000 ke atas. Itu sahaja soalan dari saya. Okey, terima kasih. Tak berapa nak dengar sangat dia punya soalan tu. Baik, soalannya adalah keberkesanan, mana keberkesanan PKP 3.0? Kan? Baik, saya dah sebut dah tadi sikit. Responsibility setiap daripada kita terlalu amat penting. Walaupun kerajaan mengenakan pelbagai kaedah,
keadaan kerajaan menggunakan pelbagai syarat. Rentas negeri kata jangan rentas. Sehingga ada yang mufti yang mengatakan kalau rentas tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan berdosa dan sebagainya. Tapi tu ramai, masya-Allah, ramai yang kutuk balik mufti. Kan? Dan sekarang ni kita lihat apa yang berlaku. Adakah kita nak persalahkan siapa? Kita mempersalahkan diri kita sendirilah. Saya tak kata mungkin kerajaan, kita tak kata mungkin siapa. Mungkin saya juga salah. Tapi maksudnya kita sendirilah. Semua kita ni, maksudnya PKP yang kita lakukan, apa PKP tu? Maksudnya kita buat sekatan kan? Sekatan supaya tidak ada pergerakan di antara daerah, pergerakan di antara negeri, perkumpulan, apa-apa yang itulah. Yang semua tahu apa itu PKP kan? Tetapi masalahnya sekarang apa berlaku? Contoh saya beritahu tadi, lebih pada 200,000 yang menggunakan pelbagai alasan nak balik raya. Padahal apabila balik, saya nak bodoh. Bukan nak bodoh negeri saya sendirilah. Tapi kita lihat di Terengganu. Yang sebelum ni, saya di daerah, antara daerah yang hijau tahun lebih. Saya daerah Hulu Terengganu, boleh lihat sejarah. Sejak daripada awal Januari 2020 hingga Januari dan hingga masuk Mac, nak dekat dengan raya, Hulu Terengganu adalah hijau. Hulu Terengganu hijau. Tetapi apa yang berlaku? Lepas daripada raya, tak sempat, tak habis 10 hari pun, berlaku kes ni. Sebab apa? Sebab balik. Balik sebab apa? Tak ada alasan. Apa balik raya? Kata mak dia sakit, tak juga. Tapi bukan maksudnya saya nak menuduh perlu sakit baru balik. Tidak. Tetapi arahan yang dilakukan oleh kerajaan tu ada di punya asasnya. Kenapa tak? Sebab kita boleh melihat projection. Seperti mana yang Tan Sri Datuk Seri DG sebut. Seminggu sebelum raya, dia telah menganggarkan. Kalaulah kita tidak ikut betul apa yang dikemukakan oleh PKP 3 yang pada masa tersebut akan dilaksanakan sebaik saja sebelum daripada raya. Kalau kita tak laksana, kemungkinan besar kes harian kita akan mencecah 14,000 hingga 15,000. 14 hingga 15,000. Tapi dengan kepungan yang telah dilakukan itu, dan ada juga yang bolos, walaupun tak cecah 15,000, 14,000, tapi mencecah dekat dengan 10,000. Jadi nak salahkan siapa? Wallahualam, saya tak tahu. Kalau saya salahkan rakyat kan orang kata saya terlalu itu pula. Tapi itulah hakikat yang berlaku di dalam situasi yang berlaku buat masa ini. Alhamdulillah, setelah kita melakukan kaedah yang seoptimal mungkin, contohnya di Terengganu, alhamdulillah, dengan kaedah saya dapati, mungkin nak puji juga di Terengganu, pengarah kesihatan negeri itu sendiri, saya dapati, dia kata kes positif je, tanpa gejala pun masuk ke pusat karantin. Supaya apa? Sebab putus rantaian. Walaupun dia tak ada gejala, masuk pusat karantin. Alhamdulillah, Terengganu boleh katakan setiap daerah ada di punya pusat karantin dan kita dapat selia dengan betul. Berbanding dengan mungkin negeri-negeri lain, mungkin saya tak nak sebut negeri mana, dia dapati ada kes yang sampai dekat dengan 10 hari masih lagi. Tak ada orang telefon, tak ada orang ambil untuk pergi ke pusat karantin dan sebagainya. Yang ada juga yang kematian akibat di rumah. Dipanggil istilah BID. BID itu apa? Brought in death. Mati akibat COVID di rumah. Kerana dia tak sempat ke pusat-pusat karantin. Tak sempat untuk ke hospital-hospital untuk, yalah, mati itu tetap mati. Mungkin itu ajal dia. Tetapi ikhtiar sebelum mati itu macam mana? Usaha yang optimal yang kita lakukan sebelum mati itu macam mana? Di negeri-negeri tertentu saya nampak ada yang BID. Dan ada negeri-negeri tertentu yang terpaksa tambah kontena kontena lain untuk letak mayat-mayat. Sehingga ke ICU telah mencecah lebih pada 130%. Maksudnya lebih daripada kapasiti yang sebenar. Dan saya dah sebut tadi, ada negeri tertentu yang sekarang ni katil-katil telah tidak ada yang terpaksa merawat di atas lantai dan sebagainya. Maksudnya, ialah usaha yang dilakukan itulah penting. Bagi saya lah penting. Satu adalah personal responsibility. Sekali lagi saya sebut personal responsibility. Yang kedua adalah shared responsibility yang dikemukakan oleh pihak berkuasa. Saya rasa boleh menjawab soalan daripada saudari yang bertanya tadi. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan dari ruangan komen.
Assalamualaikum. Seperti kita tahu, sekarang ni musim durian. Okay, rakyat Malaysia dan durian memang tak dapat dipisahkan. Suami pula memang encen durian. Saya akan ambil vaksin lusa. Jadi nak tahu juga sebab ada dengar-dengar sebenarnya ni betul ke sebab pengambilan vaksin tak boleh makan durian. Terima kasih kepada Anis Hayati. Kalaulah Anis ni ada alamat saya, hantar kat saya dululah sebiji dua. Biar saya try dulu. Sebab saya dah beri vaksin. Jadi saya try dululah sama ada kesan negatif ataupun kesan positif pada diri saya. Itu lawak je. Tapi kalau nak hantar betul pun bagus juga. Terutama sekali yang black tone ke, musang king ke, bagus juga. Boleh try juga. Baik. Isu berkaitan durian ni bukan semata-mata vaksin. Dia viral apabila ada yang meninggal lah itu. Yang mati kat mana saya ingat saya? Kat Johor ke kat bukan Terengganu lah. Saya ingat dah mati. Dan saya tengok sekali ni bukan akibat daripada vaksin. Walaupun memang betul dia mati selepas daripada dapat suntikan vaksin. Tapi kajian ataupun setelah buat postmortem, ini penting lah bila kita buat postmortem, kita dapati bahawa dia mati bukan akibat vaksin. Dia akibat daripada serangan jantung. Dan dia, apa yang saya baca lah daripada penjelasan yang telah dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Dia sebenarnya gini. Dia kalaulah pihak paper ataupun surat khabar sama ada online ataupun bercetak, dia tulis perkataan mati selepas vaksin. Betul ke tak betul? Saya kata ya betul. Mati selepas vaksin. Tetapi kena baca dia punya ayat kat bawah, dia punya penjelasan kat bawah. Jangan baca tajuk saja. Jangan baca tajuk. Contohnya pada ini kisah-kisah lama lah. 6 kes mati akibat daripada vaksin Pfizer. Selepas pada vaksin Pfizer. Keluar dalam mungkin, saya ingat dalam berita TV3 ke apa. Dan dalam berita harian keluar. Betul dia punya perkataan tu mati selepas vaksin, betul. Tetapi punca mati tu apa? Nah, yang punca mati ni lah perlu diserahkan kepada expert. Perlu diserahkan kepada forensik yang membuat siasatan. Dan siasatan itu bukan siasatan secara sembrono tapi memerlukan satu siasatan yang ekstensif. Mungkin tak siap dalam masa sehari, mungkin tak siap dalam masa seminggu. Memerlukan chemical testing, memerlukan radiological testing dan sebagainya untuk memastikan betul-betul sama ada ianya adalah direct link ataupun kesan direct akibat daripada vaksin. Dan didapati daripada jumlah kematian yang telah disensasikan oleh pihak-pihak tertentu, mungkin dalam Telegram lah, dalam media sosial lah, kesemuanya adalah tidak pun dikaitkan dengan vaksin. Dan saya perlu nyatakan kenapa saya kata betul perkataan kalau dia kata mati selepas vaksin. Betul. Sebab apa? Memanglah dari segi timingnya memang dia mati sebab vaksin. Contoh ginilah. Orang tu dia tak pernah pun makan mi segera. Minta maaf saya sebut Maggi. Tak ada preference pun. Bukan nak nuduh Maggi pun. Contoh ni makan Maggi. So seumur hidup 50 tahun ni tak pernah makan Maggi. Tiba-tiba hari tu dia terasa mulut dia rasa macam melai macam, rasa aku lama tak makan Maggi, aku nak makan Maggi sekali. Tiba-tiba pagi tu dia makan, petang tu mati. So boleh ke tak paper ataupun TV dia buat tagline mati selepas makan Maggi? Boleh. Boleh buat tagline macam tu. Cumanya kat bawah tu penerangan tu apa? Sebab paper ni biasalah dia akan buat dia punya headline dia supaya orang nampak, tengok ni. Dia glaring sikit kan. Biasalah macam tu paper ataupun TV supaya orang dengar ataupun orang baca. Tetapi kat bawah tu macam mana? Dia explain betul-betul mati gini. Expert telah mengatakan, forensik telah buat gini bahawa tidak pun dikaitkan dengan Maggi dan sebagainya. Contoh yang saya boleh sebut sebegitulah. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya kaitan soalan daripada Syakir, mohon komen dari doktor berkenaan isu vaksin AstraZeneca keluaran Korea atau Siam Biotech yang dikatakan tidak diiktiraf di Eropah. Ya betul. Terima kasih kepada Muhammad Syakir. Ini adalah isu yang terbaru. Isu terbaru ini sebab apa? Sebab
AstraZeneca dia production dia adalah di Europe. Tetapi untuk proses cepat negara kita telah mengimport vaksin AstraZeneca daripada Thailand dan juga Korea. Jadi di sini dia memang syarikat yang sama, syarikat AstraZeneca. Tetapi dari segi pentadbiran, dari segi klinikal, ini dipanggil teknikal lah. Kalau kat Europe dia telah buat testing. Maksudnya dia telah testing buat clinical trial, ingredient sebegini dan keberkesanan dia sedemikian. Tetapi untuk yang di Korea memang dah ada clinical trial. Di Thailand ada clinical trial dan kita pun menerima clinical trial itu. Tetapi Europe ataupun EU terutama sekali dia tak nilai lagi. Sebab ni benda ni baru, dia tak nilai lagi. Dan sehingga dia mengeluarkan kata dia perlu menilai dahulu. Dia punya ni penting bagi setiap syarikat dia begitu rapi dan begitu teliti. Walaupun syarikat yang sama, syarikat daripada AstraZeneca juga, tetapi dia memerlukan ketelitian ini. Rapinya mereka menilai setiap walaupun daripada tempat pengeluaran yang lain. Sama juga dengan AstraZeneca yang telah dikilangkan, yang telah dibuat di India. Begitu juga. Kita tak import daripada India. Tapi dia mengatakan bahawa penerima vaksin kemungkinan. Dia tak mengatakan bahawa disekat. Dia kata kemungkinan. Kemungkinan itu sebab dia nak menunggu dahulu penilaian yang akan dinilai oleh mereka dahulu. Dan sini pun saya nampak YB Menteri Khairi Jamaluddin telah pun mengeluarkan kenyataan beliau sendiri akan bertanya lebih lanjut dengan EU, berbincang lanjut dengan EU, kerana bukan sahaja Malaysia yang menggunakan AstraZeneca ini, banyak lagi negara-negara lain, terutama sekali negara-negara jiran kita dan sebagainya menggunakan AstraZeneca. Ini adalah perbincangan dari segi ilmiah yang saya rasa insya-Allah boleh diselesaikan dengan secepat mungkin insya-Allah. Begitu juga dengan Sinovac pada satu ketika dahulu. Mungkin saya rangkumkan sekali lah. Sebab Sinovac pada peringkat awal dahulu, Arab Saudi tidak menerima Sinovac sebagai salah satu daripada vaksin wajib untuk pergi haji. Walaupun sekarang ni tahun ni tidak lagi ada peluang untuk ke Tanah Suci. Sebab apa? Sebab penilaian masih lagi belum dilakukan oleh WHO pada masa itu berkaitan dengan vaksin Sinovac. Dan setelah vaksin Sinovac bermula 1 Mei itu telah pun diiktiraf secara emergensi oleh WHO dan alhamdulillah Arab Saudi menerimanya. Ini adalah dari segi ketelitian setiap daripada negara-negara yang berkenaan nak buat masuk sesuatu ubat dalam negara mesti diteliti. Negara kita juga begitu. Untuk masuk sesuatu bahan, bukan saja vaksin lah, ubat-ubat yang digunakan seluruh dunia, walaupun mungkin di dunia lain, di negara-negara lain telah guna secara banyak. Tetapi untuk masuk ke dalam negara kita, ia perlu satu dipanggil syarikat yang membawa tu, yang mengemukakan pertama syarikat tersebut, syarikat itu diiktiraf, dia kemukakan kepada dipanggil dalam negara kita yang badan regulatory ataupun badan yang menilai semua ni ada dipanggil badan NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Dia kena bawa benda tu dan bentang kepada NPRA dan NPRA akan nilai. Walaupun kita kata ubat ni banyak negara dah guna, tetapi kenapa NPRA masih lagi tak nak guna? Tapi ia perlu dinilai oleh negara kita sebab nak masuk dalam negara kita tu kita kena nilai balik. Ada kebersesuaian dan sebagainya, ada ubat-ubat yang lain yang digunakan lebih baik dan sebagainya. Itulah penilaian-penilaian yang terpaksa yang digunakan, ketelitian yang dilakukan oleh NPRA sama sekali bagi negara kita sebelum approve sesuatu ubat. Termasuk juga vaksin. Okey. Ada lagi soalan? Terima kasih doktor. InsyaAllah mungkin dalam 2 soalan lagi. Okey. Soalan yang kedua akhir. Dalam usaha kerajaan nak mengurangkan keberjangkitan COVID, kita disarankan untuk mengambil vaksin. Tetapi ada golongan anti-vaksin. Apa pendapat doktor terhadap golongan anti-vaksin? Terima kasih. Terima kasih kepada Hanis Mobidin yang bertanya itu. Dia
Di dalam apa saja kehidupan kita sudah pasti akan ada pro and kontra. Macam dalam agama kita jugalah, ada yang pro ke arah ini, ada yang pro ke arah ini, ada yang mengatakan bahawa mereka ini pro kepada Salafi, ada mereka ini pro kepada Wahabi, ada mereka yang pro kepada Sunnah Jumaah dan macam-macam. Ada yang pro kepada Imam Hambali, ada yang anti kepada gitu. Maksudnya dalam dunia ni akan ada dia punya pro and kontra. Dan kalau kita mengambil satu hukum umum, sesuatu itu kita mengambil yang jumhur di kalangannya. Yang jumhur kalangannya. Contohnya dalam kita berhukum sekalipun dalam agama mungkin Fadil Ustaz mungkin perbetulkan baliklah saya. Kalau dari segi hukum pun, kalau bab hukum sekalipun, kita sebaiknya mengambil yang jumhur ulama. Kalau yang minoriti, golongan yang syaz, kita kata pendapat-pendapat yang terpencil, walaupun mungkin nampak ada asasnya, tetapi ia adalah pendapat yang terpencil, tak sesuai dengan wakil dan sebagainya. Dan jumhur ulama telah ada satu dalil yang kukuh, dia telah diguna pakai oleh ulama dan sebagainya. Jadi kita menerima yang jumhur itu. Kita tidak menerima yang syaz, yang tidak menerima yang minoriti. Minoriti itu kita tak nafikan ada di kalangan mereka wujud. Kita tak nafikan. Jadi sama juga golongan anti-vaksin ini bukan satu golongan yang baru. Saya berbahas ataupun berhujah dengan anti-vaksin ini sejak pada tahun 2008 lagi. Sehingga saya buat buku vaksin untuk bayi anda, buku vaksinlah anak kau, habislah, dan banyak lagi buku-buku dan penulisan-penulisan saya dalam akhbar, penulisan saya dalam majalah, interview saya dalam TV, dalam seperti ini. Semuanya menjawab isu berkaitan dengan anti-vaksin. Saya nampak anti-vaksin ini ada empat yang utama lah dia punya teknik dia. Teknik yang pertama dia menggunakan pseudoscience. Dia nampak macam sains yang dikemukakan hujah tetapi dia pseudo. Dia twist sikit. Contohnya isu yang terbaru dia kata Singapura mengisytiharkan bahawa COVID-19 itu macam flu. Sama seperti pemikiran dia dahulu. Sejak daripada awal COVID dulu dia kata COVID-19 ni flu je. Tengok balik perkataan dia tu apa yang dikemukakan oleh 3 kementerian Singapura. Adakah dia mengatakan demikian? Tidak. Tidak. Cuba baca balik betul-betul. Dia sebenarnya dia twist dia punya tu dia. Yang kedua dia menggunakan sentimen. Sentimen sama ada dari segi konspirasinya, dari segi agamanya, ada menggunakan sentimen. Halal haramnya dia menggunakan. Yang ketiga dia menggunakan character assassination. Dia tuduh Tan Sri DG sebagai Hitler, saya sendiri pernah dituduh sebagai kafir dan itu adalah dia punya teknik dia. Dan yang keempat dia sebenarnya dia nak bawa agenda mereka adalah alternatif. Ada menggunakan apa vitamin C ke, herba yang kita tak tahu apa dia punya itu dia maksudnya alternatif. Dia memang dia tak nak perubatan moden. Jadi 4 perkara ni biasa kalau saya berbahas mereka dia tak lari pada 4 tu. Kita dah jawab berkaitan dengan halal haram. Bahawa vaksin COVID ni tak ada pun benda haram dalam tu. Dia pun alih pada konspirasi pula. Kita jawab ni konspirasi dan sebagainya, kita jawab ini jawab. Dia alih kepada halal haram pula. Lepas tu dia alih kepada Dr. Zazli ni makan duit Big Pharma ni. Dia je memang agen WHO tu dah ajar dia style dia macam tu. Tapi kadang-kadang saya tak berapa nak layan sangat. Awal dulu masa saya muda dulu saya kadang saya lawan juga, tapi sekarang ni benda yang sama je dia bawa setiap hari. Setiap kali bujah benda yang sama, diulang-ulang. Dan kalau kita tengok cerita-cerita sebelum ni timbul balik, pernah adalah dulu dia telah kebukakan dan dia timbul balik. Semata-mata mungkin dari segi personal trait daripada golongan anti kepada vaksin ini, dia memang dia tak nak, dia takut jarum, dia memang tak nak langsung, cuma kefahaman mereka itu cuba nak diterjemahkan kepada masyarakat supaya masyarakat pun ikut dia sama. Baik, kalau kita tengok kepada
COVID-19 punya vaccination. Saya tengoklah akhir-akhir ini alhamdulillah nampak kesedaran rakyat dan masyarakat sudah pun meningkat, dan saya ini alhamdulillah saya terlibat dalam outreach pemberian vaksinasi 1,000 orang hari ini. Kita cocok 1,000 orang di Landas Terengganu. 1,000 orang habis berkenal pukul 2 kita habis di sekolah kebangsaan Landas. Dan saya memang personally saya tanya seorang perseorang, dia kata tak percaya ke tak benda yang viral dia kata benda tu tak ada pun, okey je dia kata, tak ada masalah pun, cuma viral saja. Viral ni apabila benda viral ni memang akan jadi sedap dengar, sensasi, tetapi dia sebenarnya hampa, begitu saja, tak ada apa-apa pun. Dan alhamdulillah nampak masyarakat sudah makin tampil, dan kita nak jumlah pemberian vaksinasi dalam negara kita mencapai seperti mana yang telah dianjurkan oleh kerajaan 80% insya-Allah. Terima kasih pada yang bertanya. Assalamualaikum. Nama saya Tuan Siti Nurul Syafiqah. Saya pelajar degree Kimia Pengurusan. Saya ada soalan ingin bertanya. Adakah pemberian vaksin sekarang mampu membendung masalah COVID-19 varian baharu, dan perlu ke kita untuk mendapatkan suntikan vaksin yang baharu pula? Itu je soalan daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bagus soalan tu. Dua soalan di situ. Yang pertama adalah untuk varian baharu. Berita baik, kajian terkini mendapati bahawa vaksin yang digunakan dalam negara kita, Pfizer, AstraZeneca, minta maaf salah sebut. Dah dekat dengan sejam setengah ni terkeluar benda-benda itu. AstraZeneca, Sinovac, dan insyaAllah akan masuk lagi Janssen daripada Johnson & Johnson, dan insyaAllah akan masuk CanSino. Kajian telah mendapati bahawa berita baiknya boleh juga mencegah COVID-19 varian yang baru. Contohnya AstraZeneca, dia mencecah kepada 63% sehingga ke 81%. Ingat saya, minta maaf mungkin saya dari segi figure tu mungkin lari sikit, tetapi lebih daripada 60%, 60% dia punya effectiveness, keberkesanannya. Ini adalah kajian terbaru untuk varian dari India. Varian India adalah antara varian dipanggil variant of concern sekarang ni. Varian yang diperhatikan sebab varian ni India ni adalah dia cepat merebak dan boleh menyebabkan jumlah jangkitan begitu luas, dan morbidity yang saya sebutkan tadi meningkat, dan kematian juga ramai. Jadi kita dapati bahawa AstraZeneca juga mempunyai protection seperti itu, walaupun mungkin tidak capai seperti untuk virus asal dia, iaitu lebih pada 90%, tetapi at least dia ada some protection, some percent of protection di situ. Begitu juga dengan Pfizer. Pfizer kajian yang terbaru mendapati juga 88%. Itu adalah berita baik. Cuma ada berita buruk. Berita buruk dia apa? Berita buruknya varian-varian yang disebutkan itu sudah pun memasuki negara kita. India, varian daripada India, varian daripada UK ada telah memasuki dalam negara kita, dan kita bimbang dan kita risau. Sebab apa kita bimbang dan kita risau? Pertama, sebab tidak tegas dalam isu pergerakan. Saya sebut ada dua perkara penting. Pergerakan perlu disekat, dan tidak ada perkumpulan, gathering, big gathering, tak ada. Tetapi nampaknya kita tak berapa tegas. Mungkin orang yang berada di Selangor, orang yang ada di negeri-negeri yang nampak sendiri dia punya dekatan jalan raya macam mana kat sana. Tak nampak tak berapa tegas. Itu saya terima daripada kawan-kawan saya dalam WhatsApp lah, yang berada di area-area negeri-negeri selain pada Terengganu. Mungkin bukan Selangor lah, negeri-negeri lain. Nampak tak berapa tegas dari segi dekatan tu. Jadi apabila benda tu tak tegas, di sinilah varian tu akan masuk, dan membimbangkan yang kedua adalah berlakunya kes sporadik melebihi 69% sekarang ni. Apa maksud sporadik? Maksud sporadik adalah dia secara spora. Spora maksud dia apa? Dia bertabur. Dia tak sama dengan kluster.
Dia ada dua istilah sini. Kluster ni maksudnya kita tahu indeks dia siapa, satu indeks, dan kita tahu siapa generasi dia. Dia menyakiti siapa. Si A, si B, si C. Dan C ni akan menyakiti pada siapa? Pada siapa? Ke generasi pertama, generasi kedua. Kita dapat trace dan kita dapat track dia punya kluster tersebut. Sehingga kita memutuskan rantaian itu dan kluster itu hapus, hilang. Tetapi yang berlaku sekarang ni seperti yang saya sebut tadi, kajian terbaru sehingga dalam 2 minggu lalu dan sampai sekarang ni 69% berlaku secara sporadik. Maksud sporadik maksudnya kita tak tahu siapa indeks. Kita tak tahu siapa yang bawa dan siapa punca. Sehingga ada di kampung saya tu dekat Terengganu, dia sambil tuduh menuduh, mu yang bawa ni. Ada mu yang bawa ni. Jadi tuduh menuduh, tak tahu siapa yang membawa punca itu. Tak tahu siapa. Yang ni yang kita risau. Sebab apa? Sebab pergerakan itu. Yang kes berlaku di satu daerah, dia menyakiti cashier, jurujual kat pasar raya, dan di situ pula 1,000 orang pula. Dan nak trace 1,000 orang macam mana? Beratus-ratus, susah nak trace. Semua pakat tak mengaku. Tambah pula tak guna MySejahtera, tak scan, tak tulis. Kalau tulis pun nampak macam cacing lebih pada tulisan doktor. Nombor telefon tak tahu. Jadi susah. Jadi susah inilah menyebabkan berlakunya sporadik. Dan sporadik ini, andai kata sporadik itu yang virusnya adalah daripada varian, cuba bayangkan. Sebab itulah penting supaya tidak adanya perkumpulan, tidak adanya pergerakan bebas. Dan ketegasan itu penting. Terima kasih kepada yang bertanya. Allahuakbar. Terima kasih diucapkan pada Dr. Suazali di atas kesudian beliau untuk menjawab soalan-soalan daripada para penonton kita dan juga soalan-soalan daripada mahasiswa terhadap isu COVID-19 dan banyak ilmu-ilmu baru yang kita perolehi dan juga menjawab beberapa auta-auta yang tersebar di media. Yang tadi tu saya serius tu, kalau nak hantar saya bagi alamat. Minta yang bertanya tadi untuk PM doktor lah. Boleh, kalau tak ada nombor boleh PM mana, insyaAllah. Okay. Dan seterusnya mungkin sedikit kesimpulan daripada doktor mungkin ataupun pesanan kepada semua yang menonton pada malam ni. Okey. Ada apa-apa tak perasan pula? Pesanan lah. Pesanan ataupun kesimpulan. Aduh, teringat ke Blacktown ni. Pesanan akhir saya dua. Yang pertama sekali adalah kita sekarang ini ialah seperti mana saya sebut pada peringkat awal tadi lah, kita sudah letih. Lainnya pun saya nampak ada yang dah, ialah macam-macam lah. Kalau sebut lebih kata merintih pula tak. Kita masih lagi pertahan dan pertegas bahawa kita akan terus berada di frontliner ini. Apabila berlakunya info-info yang tak betul, ini akan melemahkan lagi kita. Info-info dipanggil kita sekarang ni infodemik ya. Terima saja benda yang negatif, duk kutuk orang tu, duk kutuk frontliner, macam-macam. Dan isu berlaku dengan doktor-doktor muda yang kontrak dan sebagainya. Ini merencatkan lagi minda kita. Jadi di sinilah saya minta kepada sahabat-sahabat, minta kepada para penonton sekalian. Apa saja yang terima di tangan kita, jangan kita terlalu cepat jari kita daripada otak kita. Sebab sekarang ni nak share je. Apa terima je, betul tak betul, share. Perhatikan betul-betul itu. Tabayun betul-betul dulu. Adakah betul apa yang dikemukakan itu? Adakah beri impact kepada orang lain kalau kita sebarkan benda ni? Contohnya cerita Mak Teh tu apa ke? Dan contohnya kan. Tapi orang kita ni berhi sangat. Asyik sangat tengok ni. Terima je, tak fikir dulu. Terus share. Saya bimbang, saya risau. Saya pernah berforum sekali dengan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Walaupun sebenarnya hadis tu memang telah disebut lama dah. Siapa yang menyebarkan sesuatu tanpa usul periksa, dosa bagi dia. Kita takut yang tu je. Dan saya menasihati diri saya sendirilah supaya tidak tergolong daripada orang yang share sesuatu tanpa kita ketahui perkara yang sebenar. Walaupun kita nampak macam betul je apa yang disebut. Macam betul je apa disebut. Tapi adakah ia betul? Walaupun di share tu, minta maaf, bukan nak kata ustaz, ataupun orang yang berotoriti lah kita kata dalam masyarakat kita.
berautoriti. Share juga benda tu. Kita kata, memang orang ni orang hebat share kita. Mesti kita kena share juga. Tidak semestinya. Kita kena betul-betul tengok pada impak itu. Yang kedua, nasihat saya lah. Selain daripada kita melakukan ikhtiar ini, kita menjalani apa yang dikatakan sebagai FKT ISS, kita ambil vaksin, kita pakai mask, penjarakan sosial. Akhir sekali adalah kita mesti bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita telah berazam dan kita telah berusaha, kita ikhtiar semampu mungkin dan akhir sekali kita bertawakallah kepada Allah. Terus angkatkan doa supaya kita terus negara kita ini tidak terus dirangkum ataupun dicengkam oleh COVID-19 dan COVID-19 diangkat oleh Allah SWT yang dikatakan sebagai wabak itu dan kita kembali kepada kehidupan yang normal seperti sebelum daripada pandemik COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada AGES dan EAC dan mana-manalah entiti yang melaksanakan program kita pada malam ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Suazali bin Abdullah, pakar perubatan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga ahli Majlis Perubatan Malaysia dan juga merupakan panel rujukan program pendidikan imunisasi kebangsaan di atas kesudian beliau untuk bersama kita pada malam ini. Terima kasih kepada doktor dan tadi kita tengok orang cakap apa? Baik durian on dia cakap. Okey. Nanti kita akan minta alamat lah doktor insya-Allah. Okey. Dan juga terima kasih juga kepada penganjur kita pada malam ini iaitu AGES Malaysia, Al-Abrar Generation Society dan juga Entertainment of Muslim Art Club EAC UiTM Pahang di atas program yang dianjurkan pada malam ni. Jadi sama-sama kita patuh SOP dan jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah SWT untuk semoga wabak COVID-19 ini akan terus lenyap di muka bumi ini insya-Allah. Dan terima kasih kepada Barisan Harapan yang banyak berkorban untuk kesejahteraan kita semua dan sama-sama kita dengar nasihat yang disampaikan oleh pihak yang ahlinya. Okey, terima kasih kepada semua di atas komitmen dan alhamdulillah untuk view pada malam ni FB Live dan juga YouTube kita melebihi daripada 50 view insya-Allah. Dan walaupun pun kita teruskan share live pada malam ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tidak kesempatan untuk mengikuti dan yang kita nak kita sebarkan fakta. Tidak pasti jangan kongsi insya-Allah. Terima kasih kepada doktor dan juga semua. Dan doktor sekejap lagi kita nak buat sesi bergambar dengan penganjur sekali insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar. Okey. Okey dah. Okey. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Alright. Okey, terima kasih semua. Kita kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, cahaya yang tidak dapat